So apa Abang Nas punya, mungkin kalau yang tengok video ni orang-orang yang selama hidup dia rasa skeptikal masuk kelas-kelas bisnes kan. Tapi dia nak buat bisnes. Ada ke orang macam tu kan? Ada, Apa banyak apa skeptikal. nasihat pada orang-orang macam ni? Pesanan kepada mereka. Saya dulu skeptikal dengan kelas bisnes, sangat skeptikal. Abang Nas sama juga dulu. Skeptikal. Entah macam mana Allah pusing bagi aku jadi guru bisnes. Tapi topik marketing CHR lah. Bila menari-nari, batu lompat-lompat terkursi, apa benda kita kan orang logik. Ya. Kita orang sains. Engineer, faham? Kita suka straightforward, technical. Tapi bila saya mengajar bisnes, saya faham kena ada guru bisnes. Sebab semua benda kena ada guru. You belajar matematik dulu zaman sekolah pun ada guru. Kalau tak sesat you. Nak figure out ni boleh tak matematik figure out? Boleh je, tapi lambat lah. Mungkin tersalah buat. Mungkin banyak exam you fail, baru you Buang berjaya. masa. Lambat, buang masa lah. So bila saya dah mengajar baru saya faham, oh rupa-rupanya bila ada seminar tu buat fokus on motivasi, dia bukan tak okey. Orang cakap skeptikal sebabkan seminar tu motivasi. Seminar tu kena ada juga sebab ada orang perlukan motivasi. Contoh macam ESQ, dia kena ada. ESQ, Emotional Spiritual Quality ESQ, saya tak pernah sempat nak pergi lagi. Quotient ke apa Q tak pasti. ESQ dia kena ada. Untuk emosi kena ada. Ada tempat dia kena straightforward. Saya straightforward, technical straightforward. Bahasa mudah tak ada bahasa fancy, cuma saya kelakar tu je. So bila masuk seminar saya, ada orang akan suka sebabkan tak membosankan 2 hari. Saya akan mengajar, saya akan cuba buat lawak untuk orang tak bosan. Tapi buat lawak tu Abang Nas plan lah? Spontan je. Oh, spontan. Saya tak pernah plan-plan. Sebab ada orang yang buat lawak dia kena plan, ada orang yang boleh spontan kan? Saya spontan je. Saya suka musik student. Tu je lawak saya. Tapi tak ada sampai mengaibkan, tak lah. Macam usik-usik je. Orang mana? Orang Kelantan. Orang Kelantan berdiri sebentar, diri 10 orang. Kelantan mana? Kelantan, okey. 100, 200, 300, 400, okey, RM200. Take note team. Kan hari tu viral. Siapa dapat takat Kelantan dapat RM100 per kepala. Saya minta dia orang berdiri. Ada yang bangun macam, apa benda ni? Ada yang faham, dia gelak. Saya tak faham, tak faham. Lepas tu ada student saya, seorang tu kahwin 3. Poligami, nama dia Amirul, CEO of Poligami, sangat famous. Hi, CEO of Poligami. So dia memang saya akan bahan dia start kelas. Bisnes apa? Komputer tu lah? Komputer apa? Okey. Saya kata, dia memang kena bahan. Dia student mentor saya. Bimbingan 6 bulan. Saya kata dia memang kena bahan. Tapi saya minta maaf dengan dia, okey je. Ya, saja bergurau lah. Jadikan sebagai tempat untuk orang berhibur lah. Macam mana you jaga tiga orang bini? Saya satu pun dah pening. Saya gabung dengan dia lah.